masih belajar. Saya pun banyak kekurangan saya. Tapi Alhamdulillah saya dapat mak mentua yang memahami, dapat family in-laws yang memahami, family saya yang memahami. Yang kalau saya mengandung kadang-kadang emosi juga, faham tak? Tapi saya dapat family yang sangat-sangat memahami. Tips dia adalah pertama kita kena respect each other. Maksudnya saya kena respect in-law saya pun respect saya. Yang tu yang saya sangat-sangat happy. Sebab kalau kita je respect, orang tak respect kita pun kadang-kadang kita pun hilang sabar, betul tak? Tapi saya dapat respect tu daripada family belah suami saya happy. Tips kedua adalah masaklah korang. Masak tu, air tangan tu sebenarnya yang boleh membuka hati in-laws korang. Itu tips dia. Walaupun orang rasa macam susahnya nak masak ni, tak pandai je nak masak ni, cuba. Masakan tu dia boleh buat kita sekeluarga tu rasa kebahagiaan. Korang yang tak pernah cuba tu, korang kena cuba. InsyaAllah menjadi. I doakan sesiapa yang ada masalah dengan in-laws dia dipermudahkan. Amin.